Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sini dengan seorang guru yang bertugas di checkpoint SMK Jalan 3. Yes, checkpoint 7. Boleh cikgu perkenalkan diri? Okay, nama saya Cikgu Syafiq binti Saleh. Saya jaga di checkpoint 7. Bawah ni je. Okay, kami jaga persegaran dan kami dibantu oleh 4 orang quartermaster dan beberapa orang murid yang tak dapat berlari. Anak-anak sini sangat baik, sangat hebat, sangat rajin, sangat komited. Cikgu memang salute you all. Boleh tak cikgu kongsikan peranan cikgu di checkpoint ini? Cikgu jaga checkpoint, cikgu jaga trafik, and then cikgu serve air untuk yang lari tu. Sebab sini satu-satunya tempat yang kita bagi air untuk yang lari. Bagaimanakah tahap kejohanan kerjasama murid sepanjang kejohanan ini berlangsung? Okay, kalau cikgu dah bagi markah, cikgu dah bagi 100/100. Semua sangat rajin, sangat bagus. Dalam kelas macam dekat luar macam Cikgu boleh tak bagi kata-kata semangat untuk SMK Jalan 3? maju sukan untuk negara, hidup sihat, yes! Yes, terima kasih cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dain Ifran daripada kru TV PSS. Hari ini saya bersama dengan seorang wakil daripada kategori P1. Boleh perkenalkan diri anda? Nama saya Azhar binti Azhar, saya daripada 4K5. Nama saya Nur Najah Kamila dari kelas 5S3. Nama saya Fatin Rana binti Azhari daripada kelas 4S3. Apakah perasaan anda selepas memenangi pencapaian ini? Saya rasa teruja sebab sebenarnya ramai kan saingan dekat sekolah ni. Tapi alhamdulillah saya dapat tempat pertama. Of course saya rasa happy sangat sebab ini tahun terakhir saya sebagai murid sekolah menengah and alhamdulillah dapat nombor 2. Sebenarnya saya sangat gembira tapi ada rasa sedikit terkilan kerana saya dipotong pada saat akhir. Tapi apa-apa pun saya sangat gembira lah sebab ini kali pertama saya dapat top 10. Apakah persediaan anda sebelum menyertai kejohanan ini? Training hard dengan jogging lah setiap hari. Antara persediaan saya adalah saya akan jog 2 km setiap hari dan akan buat interval seminggu sekali 500 meter. Saya banyak training menyertai latihan badminton. Saya rasa itu sesuatu yang sangat membantu. Tapi saya juga jogging setiap petang lah. Kalau korang nak try boleh cuba. InsyaAllah memang membantulah. Apakah cabaran anda semasa perlumbaan? Cabaran saya ialah saingan-saingan dekat SMK Jalan 3 ni memang semua power-power lah. Saya macam rasa tersaingi dengan diorang ni. Antara cabaran saya adalah disebabkan tahun ni kan ramai form 4 laju, so rasa tersaing lah. Tapi alhamdulillah still dapat nombor 2. Sejujurnya sebelum perlumbaan saya demam. So saya sebenarnya saya ada terfikir untuk tak lari dan jalan je. But saya semangat untuk lari, so saya teruskan je lah. Okey, baik. Itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ayana dari kru TV PSS. Hari ini saya bersama dengan wakil Johan dari kategori P2. Boleh anda perkenalkan diri anda? Hai, nama saya Aida Umaira. Saya daripada 3 Amanah, Rumah Biru. Tahniah diucapkan kepada Aida Umaira atas kejayaan memenangi kejohanan melintas desa kategori P2. Boleh kongsikan perasaan anda selepas mencapai kemenangan ini? Saya rasa sangat happy lah sebab sebelum mentas ni saya training banyak kali berminggu-minggu. Apakah persediaan yang anda lakukan sebelum menyertai kejohanan ini? Dalam 2 minggu sebelum mentas saya lari 5 km setiap 2 hari macam tu. Dia rehat 2 hari, lepas tu rehat sehari, lepas tu mula balik. Akhir sekali, apakah kata-kata semangat anda kepada rakan-rakan yang turut menyertai kejohanan ini? Saya rasa untuk kata-kata semangat, untuk orang yang dah dapat nombor pada tahun ni, awak berusahalah untuk dapat nombor yang lagi tinggi untuk tahun depan. Dan untuk yang tak dapat nombor pada tahun ni, awak berusaha sungguh-sungguh untuk dapat nombor pada tahun depan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akmal Hafiz dari kru TV PSS. Hari ini saya bersama dengan wakil Johan dari kategori 2L2. Perkenalkan diri anda. Nama saya Dik Amirul Arsyad daripada kelas 3B.
Nama saya Adrian Farhi dari kelas 3 SAN. Apakah perasaan anda ketika mencapai kemenangan ini? Rasa macam apa? Memang penat. Susah nak dapat. Penat. Soalan kedua, apakah persediaan anda sebelum menyertai kejohanan ini? Training. Seperti? Jadi jogging setiap hari. Okey, baik. Soalan ketiga, apakah cabaran yang anda hadapi ketika perlumbaan? Krem kaki. Aku haus je. Krem tak tu tapi haus sangat. Terima kasih atas kerjasama anda dan terima kasih daripada saya.